Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ku Sofia Medina. Hari ini, SKBBS telah melakukan kejohanan merentas desa. Boleh awak perkenalkan nama awak? Boleh, nama saya Nurzarin Batrisha binti Muhammad Farizal daripada kelas 6 Senang. Baiklah. Apakah pencapaian anda pada hari ini? Pencapaian saya adalah saya mendapat tempat pertama dalam kejohanan merentas desa kali ke-23 tahun 2026. Apakah perasaan anda sebelum melakukan merentas desa? Perasaan saya takut dan rasa gembira juga. Okey. Apakah persiapan anda sebelum melakukan merentas desa? Setiap hari pada waktu petang, saya sentiasa berjoging keliling taman dan bersenam selalu. Okey, terima kasih. Mendapat tempat pertama. Apakah persediaan awak sebelum melakukan merentas desa? Jogging. Baiklah. Apakah perasaan anda sebelum anda berlari dalam merentas desa? Happy. Okey. Nama saya Amal Wafi bin Maslan, kelas 5 Saga. Baiklah. Apakah pencapaian anda pada hari ini? Saya dapat nombor 1. Apakah persediaan awak sebelum merentas desa? Saya berjoging petang-petang. Saya Syasha Syakina binti Ismail. Baiklah. Ada tak yang bagi sokongan ke? Ada selain cikgu penduduk kampung. Boleh. Nama saya Muhammad Airi Siman Amani bin Muhammad Zaki Amani. Apakah pencapaian anda pada hari ini? Saya sangat seronok sebab saya nampak nombor 1. Wah, tahniah. Ketika kamu melakukan merentas desa, ada tak macam cikgu bagi semangat ke? Ada Apakah nama cikgu itu? Ustazah Mayunah. Alicia Zahra binti Muhammad Sukairi. Ketika kamu melakukan aktiviti merentas desa itu, ada tak cikgu yang bagi sokongan ke? Ada cikgu Zaharia. Boleh. Nama saya Rizka Alicia binti Muhammad Rizal. Okey. Apakah pencapaian awak pada hari ini? Dapat nombor 1. Wow, hebatnya. Okey. Nama saya Imtiaz Jaidi. Apakah pencapaian awak pada hari ini? Capaian saya dapat nombor 1 muntah desa. Ketika kamu berlari, ada tak cikgu yang bagi semangat? Ada. Okey. Apakah nama cikgu itu?